Tips 1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak kongsi punca bila brake, bila kita tekan brake, kita bawa laju tekan brake, tiba-tiba kita rasa tayar tu macam bergetar. Okey. So untuk kes macam ni biasanya orang kata brake pad, ada orang kata rotor disc bengkok. Sebenarnya memang ada kemungkinan tu. Dan ada satu lagi kemungkinan punca dia. Okey, puncanya daripada ni. Puncanya datang daripada lower arm bush ni. Nampak? Ini bush lower arm. Ini lower arm bush. Okey. So apa yang saya maksudkan ialah bila lower arm bush tu, bush dia tu lembut. Bila bush dia lembut, kita tekan brake, dia boleh bergerak. Okey, contoh Okey, jom tengok lower arm ni. Okey. Saya tekan sikit je. Sikit je saya tekan. Nampak dia bergerak. Nampak tak? Kita punya rotor disc bergerak. Dan di sini, jom tengok kat sini. Nampak? Slow je ni. Saya tekan slow je. Okey, bergerak. Okey, sama juga. Bila kita tekan brake, kita bawa laju, brake ni grip elok tapi rasa So biasanya kalau disc rotor dah tukar, kalau brake pad dah tukar, semua cantik, tolong check bush dekat lower arm tu. Sebab saya dah dapat kes macam ni 45 biji termasuk saya sendiri. So kalau siapa kereta ada masalah yang sama tak settle, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Sunway Post. Selamat hari ni settle.